Ha. Geng. Oh, Alhamdulillah. Okey geng. Assalamualaikum dan selamat pagi-pagi geng. Selamat datang ke YouTube channel Kui Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa geng YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang geng. Dan korang jangan lupa geng tekan butang subscribe. Okey geng. So hari ni macam biasa geng, kita main dekat lubuk-lubuk sawit ni geng. Okey. Semoga ada hasil, semoga mencakuk lah geng. Kalau ada yang besar-besar sikit aku nak tapau curut-curut. Macam biasa kita rilis, kita bagi dia besar. Siapa dapat nanti dia dah besar nanti, bolehlah tapau geng. Okey geng, tanpa melengahkan masa, jom kita terus mancing. Okey geng, macam biasa baru balik kerja, kita siap-siap bawa setup travel rod aku ni geng. Alright, setting kejap. Okey geng, so pagi ni kita pakai soft rock kui warna apa geng? Soft rock kui warna biru lah geng. Okey, saya pakai warna biru dulu. Agak tak mau nanti kita tukar-tukar geng, warna lain-lain kan. Ni dia soft rock kui warna biru. Biru laut ni geng, gila ni geng. Alright, so kita try warna biru dulu. Try kat depan ni. Tadi macam ada meletup sikit. Bup, depan tu. Okey geng, jom. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Ai, sangkut pokok. Wih, wujud guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Strike, strike, strike. Aku dah strike. Wujud lagi guys. Guys, ingatkan haruan geng. Wujud geng. Geng, cakut geng, wujud geng. Geng. Oh, Alhamdulillah. Cakut geng, wujud. Walaupun tak besar, cakut geng. Alhamdulillah. Comel. Okey geng, ni dia wujud tadi geng. Rezeki hari ini geng, mencakut seekor wujud strike yang pertama. So kita release, kita bagi dia besar. Dia saya tangkap balik. Dia geng, Alhamdulillah. Tu ada anak dia. Anak dia. Mana anak dia tenggelam pula. Sekejap. Sekejap dia timbul aku tunjuk. Anak wujud. Alhamdulillah guys. Strike yang kedua. Tu dia. Op. Curut sahaja guys. Meletup dia makan kat tepi tu. Kita buka hook. Terus dia, kita bagi dia besar. Nanti besar kita tangkap dia balik geng. Alhamdulillah. Baik-baik geng. Cakap warna biru geng. Alhamdulillah.
Geng, bujuk lagi geng. Alhamdulillah, bujuk lagi guys. Ha, bujuk yang kedua geng. Mencakuk geng. Si anak bujuk. Ha, takut gambar jap. Okay geng, kita risau. Cakuk, bujuk lagi geng. Bye bye bye. Lotus. Anak Arwan geng. Ha, comelnya anak Arwan. Bisa. Kita. Ni dia kat depan ni geng. Ada ikut ha kat sini kan. Curut dia. Nampak dia kejar umpan cucurut-curut. Tukar pakai soft plastik. Ni dia. Kita pakai soft plastik sekejap geng. Tengok macam ada bowling anak tu. Tapi maknya tak mau makan geng. Tukar soft plastik jap. Try. Nak tak dia makan geng. Okay. Kalau tak mau tak apalah. Kalau mau rezeki lah kan. Kita cuba. Strike tak sebesar curut sahaja guys. Tu dia. Kan boleh lah juga kan. Tapi tak nak tapau. Kita release, kita bagi dia besar. Kita besar, kita tangkap dia balik guys. Okay guys, kita buka hook dia. Release dia. Tu dia. Cakuk. Alhamdulillah. Bye bye bye. Ni ada kat ni. Okey geng. Mencakuk geng. Curut lagi geng. Hari ni banyak curut lah geng. Tak ada yang besar ni geng. Tu dia. Bagi dia besar lagi. Nanti dia besar kita tangkap dia lagi.
Geng, so alhamdulillah geng, tamatlah mancing untuk pagi yang indah ini geng. Wah, pagi-pagi tadi strike ikan bujuk lah geng kan. Kat spot ni, spot dia parit kecil-kecil je geng, tapi ikan kat sini alhamdulillah meriah lagi geng. Itulah. Tapi yang besar-besar tu susah sikit lagi nak dapat kan. Hari ni ada juga dapat yang besar sikit tadi. Boleh je ditapau, tapi itulah kita nak cari yang lagi besar kan. Tak apa, kita bagi dia besar lagi. Nanti je lah besar baru tangkap. Okay guys, alhamdulillah. Terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe geng. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi geng. Kita mancing lagi kat spot ni. Jom kita balik. Bye bye.